Hai, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya Kapten Farul daripada Layang-Layang Aerospace untuk tugas-tugas CFPS ke Kampung Cuneg pada hari ini. See you later. Bye-bye. Hai, saya Datuk Mira binti Abdul Rahman, Pegawai Perubatan Unit 14, telah berkhidmat di Unit Pasukan Doktor Dara semenjak tahun 2019. Assalamualaikum. Saya Dr. Syafona Azhar binti Syed Ismail, Pegawai Perubatan UD 10 yang telah berkhidmat di Pasukan Doktor Udara semenjak awal tahun ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muhammad Azlan bin Hanifah, MA U5 di unit PDU, berkhidmat daripada tahun 2022. Hai, saya Sania Jahidawati, Jururawat U5 daripada PDU, bertugas daripada 2023. Hai, saya Flora Nagani, Jururawat Masyarakat U2, bertugas di PDU sejak 2023. Bertahanlah wahai raksa, jangan kau terhenti. Berpautlah wahai nyawa, ini bukan mimpi. Saksikan dengan mata, rasakan dengan jiwa. Kau sedang tinggi, jauhnya kau terbang. Siapa sangka getir yang menghalang tak besar mana.
Juruterbang dan semua 5 penumpang terselamat selepas helikopter yang dinaiki mereka terhempas di hutan berhampiran bincang di Cameron Highlands. Dan berlaku ketika pesawat milik swasta dikendalikan juruterbang terbabit membawa seorang doktor dan 4 pegawai perubatan dalam penerbangan dari lodging ke Tanjung Rambutan, Perak. 5 daripada mangsa dilaporkan mengalami kecederaan termasuk seorang mengalami patah di bahagian peha. Dan mereka ini terlibat dalam Flying Doctor Service ataupun perkhidmatan udara ataupun perkhidmatan Flying Doctor yang memberi perkhidmatan kepada kawasan-kawasan pedalaman. Kawasan-kawasan terutamanya kawasan perkampungan orang asli di Gua Musang, di Ulu Perak dan juga kawasan-kawasan yang berhampiran. Dan perkhidmatan ini adalah perkhidmatan yang sangat penting sebab mereka ini terputus daripada fasiliti kesihatan disebabkan muka bumi yang mencabar dan jarak yang jauh. Sebab itu kita kendalikan Flying Doctor Service ini. Tuhan